Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Zamri. Nombor metrik saya 9203533601. Saya akan buat mentangkan tentang tajuk gotong royong iaitu ataupun Pintar Botani Tabika, Kemas Bandar Seri Astana dan Keceriaan Tabika. So assignment saya iaitu MPU 3412 iaitu khidmat masyarakat. So ini adalah assignment pertama saya untuk mengadakan gotong royong bersama kawan-kawan saya. So, saksikan video bersama gotong royong ini, projek laporan khidmat masyarakat. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya hari ini bersama Cikgu Fatin selaku Guru Tabika Program Gotong Royong Pintar Botani dan Keceriaan. Okey, so hari ini saya nak tanya Cikgu Fatin. Cikgu Fatin boleh jelaskan apa tujuan utama program ini dijalankan? Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih. Tujuan utama program ni adalah untuk mewujudkan persekitaran tabika yang bersih, ceria dan kondusif untuk pembelajaran kanak-kanak. Okay, selain itu juga kami juga ingin menanam nilai kerjasama dan semangat gotong royong dalam kalangan guru, ibu bapa dan masyarakat setempat lah. Oh, menarik sekali Cikgu. Jadi, apakah aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini berjalan? Okey, kami jalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok, hiasan, sayur-sayuran di taman mini-mini kami lah. Macam mini botani, lepas tu mengecat semula dinding tabika, membersihkan kawasan permainan dan menyusun semula bahan pembelajaran di dalam kelas. Okay, kami juga adakan sesi pendidikan alam sekitar untuk murid-murid supaya mereka belajar untuk menghargai tumbuhan dan kebersihan kawasan tabika lah. Bagaimana sambutan daripada ibu bapa dan masyarakat Cikgu? Okey, sambutan sangat menggalakkan lah. Ramai ibu bapa hadir membantu membawa, depa juga membawa peralatan sendiri. Ada juga yang menyumbangkan pokok-pokok bunga, pokok-pokok buah-buah serta cat untuk mencantikkan kawasan tabika kita lah. Dan kami rasa sangat gembira melihat semangat kerjasama mereka. Okey, apakah impak program ini terhadap murid-murid tabika? Okey. Anak-anak lebih seronok datang ke sekolah lah. Mereka lebih peka terhadap kebersihan dan mula menjaga tanaman-tanaman yang kita
buat ni di Taman Mini. Saya rasa aktiviti ni dapat membentuk nilai tanggungjawab dan kasih sayang terhadap alam sekitar daripada sejak kecil lah kan. Okay, terima kasih cikgu atas perkongsian menarik itu. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya Puan Sheila, penduduk kawasan Taman Astana A, duduk di lorong depan sekali. Apa yang saya lihatlah, saya agak terkejut dengan kawasan sekolah ni, tadika ni, sebabnya dulu kosong, tak ada apa pun. Tapi dalam masa yang terdekat ni, mereka telah buat yang agak cantik lah. Memang suka tengok, memang tenang je. Lepas tu saya rasa macam tak percaya. Tapi boleh buat dengan keadaan yang saya pun tak sangkanya. Dan apa yang saya inginkanlah salah, cikgu-cikgu ni boleh buat secantik ni, takkan saya tak boleh buat di rumah. Dia ni adalah mengutip satu inspirasi buat ibu-ibu di rumah lah. Macam jadi sumber inspirasi untuk kita. Dengan keadaan kreatifnya, kita pun boleh buat di rumah. Dan saya rasa agak bangga kerana memang tadika ni sangat cantik dan puas hati lah. Okay. Seluruh pegawai daripada Jabatan Kemas, seluruh para waris memberi kerjasama yang penuh untuk menjayakan program Bintang Botani inilah. Ini adalah salah satu projek di Tabika Sri Astana. Saya sebagai waris berasa bangga lah dengan nak wujudnya program Bintang Botani ni. Anak-anak juga dapat turut serta untuk menjayakan juga projek ni dan dia boleh jadikan sebagai projek sekolah. Okay, sekarang saya bersama dengan Puan Wani, adalah salah seorang ibu bapa yang turut serta dalam program ini. Puan, boleh tak Puan kongsikan pandangan tentang program gotong royong Bintang Botani dan keceriaan Tabika ini? Okey, baik. Saya sangat menyokonglah program ni. Ia bukan saja menjadikan Tabika ni lebih ceria dan cantik, tapi juga mengeratkan hubungan antara ibu bapa, guru dan anak-anak. Jadi kami rasa lebih dekat dengan pihak Tabika dan lebih faham usaha guru menceriakan tempat belajar anak-anak kami. Okay, terima kasih Puan Wani atas kerjasama tersebut. Baik. Okey Puan, saya nak tanya, apakah peranan Puan sepanjang program ini dijalankan? Peranan saya membantu menanam bunga dan menyapu kawasan halaman bersama ibu bapa lain. Kami juga bantu guru membersihkan dalam kelas dan menyusun bahan mainan. Walaupun penat, aktiviti ini sangat menyeronokkan. Ya, terima kasih Puan. Demikianlah temu ramah bersama ibu bapa serta masyarakat yang terlibat dalam secara langsung dalam program gotong royong Bintang Botani dan keceriaan Tabika. Dapat kita lihat bahawa program seperti ini dapat saja mengukuhkan orang kata apa, semangat muafakat dan juga menanam nilai murni dalam diri kita semua. So, selalulah kita mengamalkan sikap kerjasama antara masyarakat, guru dan juga pihak Tabika.